Okay. Sekarang kita ada dekat depan Emas Famous. So dia ada satu cookies yang baru, which is cookie nasi lemak. Spesifik gila. Nasi lemak bungkus ya. Apa ni ada gigi? Makan. Okay. So Boleh ni? ni satu, and then satu lagi kan. Tak tahu. So harga dia macam ni. 100 gram, dia minimum 100 lah. Boleh je lah. Kita boleh satu keping. Kau beli anti muntah cookies satu. Oh, okay. You mean yang big piece tu? Okay. Cookies kita boleh split sendiri. Kita boleh split. Order sikit dah. Order 100 gram. Lepas tu pilih satu cookies or whatever. I think cookies lah. Cheese. Tengok. Telah dicemari. Muffin pandan. I think we can take one cookies lah. Double chocolate dia. Okay. Nak 100 gram ini yang nasi lemak tu. Lepas tu satu big cookies. Tak ada orang tu. Crunchy chocolate. Double chocolate. Dia jual dalam botak. Dalam apa? Ini macam Eureka bukan popcorn. Oh, popcorn ni. Ini macam Gourmet joint popcorn. venture. Ada je benda sini ni. Happy birthday. Awak ni mati tinggal satu je. Nak? You are sugar. Lagi? Ya. Kita pause kan? Terima kasih. Okay. Tadi tu dah beli cookies nasi lemak. So ni dalam packaging dah. And then ada beli satu lagi double chocolate. Big cookies. Ni untuk anti muntah. Jahat kan kau expect untuk muntah benda ni. So dia come in packaging lah bila beli. Ni packaging dari situ. Ni 100 gram. So 100 gram tadi dalam RM12. Ni yang kecil besar RM6.50. Okay. So Bau dulu. Takut je. dia ada coklat lah. Coklat dengan macam ni chili ke chili flakes. So ada kacang. Ada kacang. Adik belikan milis tak ada tu. Takut. Kau lah makan dulu. Tapi bau dia macam coklat lah. Cookies. Kau makan dulu. Smell sweet. Takutnya. Sabar. Tengok muka dia. Kau kena review kau duduk sini. Dia ada pedas sikit. Yes. Pedas. Pedas. Okay. Nanti yang dominan pedas dengan coklat dia. Yes, betul. Nasi lemak apa dia rasanya? Lemak tak ada pun. Ya. Santan tak ada. Ada pedas. Yes, ada bekas. Santan tak ada. Ada coco. Yes. Basically, cookies yang pedas. Rasanya cookies. Yes, right. Rasa lemak tak ada. Rasa Tak ada. santan tak ada. Tam pedas. Yes. Yang sangat crunchy. Ya, dia rasa cookies. Cookies biasa, coklat cookies. Tapi, rasa pedas sikit. Tapi saya keripik lah. Keripik tapi tekstur biskut. Yes. Betul lah keripik ubi pedas tu macam tu rasa dia. Not too bad lah. Still accept. Ni pekan. Sekejap biji kopi. Ni tak tahu pekan tu apa. Dia tahu tanya tadi. Pekan. Ya, ni suara orang boleh nampak. Okay lah. So nampak dia ada apa? Chocolate chip. Yes, chocolate chip. Dia ada kacang. Dia basically apa macam rasa keripik.
Tapi itu biskut. Also ada chili flake. Tak rasa sambal kan? Mana lemaknya? Tu ada. Mana tu? Expect lah. Mana kepala ikan bilis, mana nasi, mana timun. Ada timun. Banyak telur. Bagus. Tapi ada telur dalam tu. So, gimmick ke actual new product? You decide sendiri bila makan. Separuh-separuh ikut lah. Dia kalau dia nak mengaruhi orang macam aku yang nampak sikit iklan nak beli, nampak sikit iklan nak beli, dia berjaya lah. Okay lah. Dia not too bad lah. Betul anti muntah apa jadi? Habiskan dulu tu. Baru pergi anti muntah. Sikit lah. Ni korang balik. Nak cuba. Ni tak tahu. Crumb. Push away the crumbs. Baru kau bawa piring kau. Alah, tak baik. Aku tak. Lah. Nama kita ada. Kami satu lah Ustaz. Ha? Kami satu. Lihat lah macam tu. Habiskan dia. Oh, tak ada. Abang tak nak percaya tak dapat nak bagi kan. Kau punya hitam Apa cokok? Okay. Bagi 3. Bagi 3. Cuba bagi 3. So, Saya satu minit je. Kau ambil tu. Kau ambil ni. berjalan lagi. Bau brownies. So ini double chocolate. Bau brownies. Bau brownies yang mahal tu. Ni makan. Dia keras, dia tak macam biskut yang kat UK tu rasa dia lembut. Tak. Mana tak macam tu dia kata orang Malaysia marah kot. Sangat cocok. So ni basically manis je. Habis. Dengan coklat. Faham eh? Bagus. Kau masak dengan apa? Oh, okay. After makan semua baru itu. Oh. Lepas tu sapu kram kat rumah orang. Perangai. Untuk gimmick dia berjaya sikit lah. Macam 8-nya untuk gimmick. Untuk actual produk You mean taste? Dia sedap tapi bukan macam nasi lemak. No, not quite. Dia fine. Yang lebih rasa selemak yang kita makan burger nasi lemak tu. Itu yang betul rasa nasi Sebab tu lemak. ada sambal. Semua ada sambal meleleh. Mungkin dia kena jadikan sambal meleleh tu. Deep ke? Kan? Deep ke? Deep, lepas tu ada telur-telur dalam tu. Okay lah, jangan jahat sangat. 7 lah. 7%. Cuba ambil apa? Fine lah. Ledak. Website dia. Bukan ikut atas dinding ke? Alright, okay. Okay lah. Ni? Ni? Manis. Manis Biasa lah. lah. 8. 6. Yeah. No, only because I'm used to oat raisin milk cookie in UK. It's a bit nyet. Kalau dia nyet sikit, boleh tinggi orang. Okay. Okay. Yeah. Bye. Dah beli air dah.